Latihan intensif 2.1 soalan nombor 13. Okey, diberi y sama dengan 2x² tambah bx tambah 12 dan y less than kosong jika 2 di antara x dan a. Alright, cari nilai a dan b. So sebenarnya kunci dia di sini dan ni. So y less than kosong. Apakah y? Y yang ini. Jadi y transform menjadi 2x² tambah bx tambah 12 less than kosong. Okey, kemudian di mana kita perlu ambil ni maklumat ni. Okey, maklumat ni 2x, dia graf senyum dan sini 2, sini a, tengah-tengah lah. And then maknanya x sama dengan 2, x sama dengan a. So jadilah pindah ke kiri, x tolak 2 sama dengan kosong, x tolak a sama dengan kosong. Kemudian darabkan x tolak a. Okey, darabkan x 2, x tolak 2, tolak ax tolak 2x tolak tambah 2a sama dengan kosong. Okey, cantikkan sikit. X kuasa 2 tolak kalau kita buat tambah maknanya tolak a tolak 2 x tambah 2a sama dengan kosong. Dan kita nak compare dengan ni, tapi ni kepala dia 2, so semua ni kena darab 2. So 2x² tambah 2 tolak a tolak 2 ax tambah 2 kali 2 4a sama dengan kosong. Bandingkan, ni boleh banding. Sebenarnya b sama dengan 2 tolak a tolak 2, manakala 12 sama dengan 4a. So yang mana kita boleh selesaikan dulu? Yang ini. So a 12 bagi 4 sama dengan a. A sama dengan 3. Alright. So masukkan balik dekat sini untuk dapatkan b. So b sama dengan 2 negatif 3 tolak 2, dapatlah 2 tolak 3 tolak 2 tolak 5. Betul ke tolak 5? Anda yakin dengan jawapan anda? Tolak 5. B sama dengan negatif 10.